Ibu, ayah, abang, kakak yang ada anak-anak kecil, okey, sekarang dah hari raya, betul kan? So saya yakin anak-anak tuan-puan akan mempunyai collection duit raya yang begitu banyak yang akan diterima, okey, sama ada daripada saudara mara, daripada makcik, datuk dan sebagainya. Okey, di sini tuan-puan saya nak berkongsikan bagaimanakah kita boleh menguruskan dengan kaedah yang terbaik duit raya anak-anak itu, tuan-puan. Okey, untuk jangka masa panjang adalah bagi bagus untuk disimpan kesemua duit raya anak-anak itu di dalam bentuk emas. Okey, kenapa perlu simpan dalam bentuk emas, tuan-puan? Saya nak bagi 2 poin kat sini, tuan-puan. Okey, pertama sekali adalah untuk jangka masa panjang, nilai emas itu akan terus meningkat daripada masa ke semasa. Yang mana kita tahu pada hari ini 1 gram dah menjejak RM477. Dalam masa yang terdekat, tuan-puan, harga emas itu akan mencecah RM500. Tuan-puan, 10 tahun yang akan datang, tuan-puan, harga emas ke barang kalian akan mencecah RM1,000 dan lebih untuk 1 gram. Bayangkan tuan-puan kalau hari ini tuan-puan simpan sekurang-kurangnya 5 gram, okey, dan 10 tahun akan datang simpanan tuan-puan itu untuk 5 gram tersebut dah menjadi RM5,000 kerana 1 gram dah jatuh RM1,000, tuan-puan. So, lebih baik tuan-puan uruskan dengan kaedah yang terbaik, okey, simpanlah duit raya anak-anak perempuan di dalam bentuk gram-gram emas, yang mana kat public gold ini simpanan emas kita hanyalah RM100. Okey, kalau duit raya anak-anak perempuan dapat sekitar RM500, simpanlah kesemua 500 itu di dalam gram emas dalam bentuk di dalam akaun emas Gap Public Gold. Okey, so yang itu yang pertama. Poin yang kedua adalah sekiranya kebanyakan dana tertib ibu bapa ni ada kecenderungan ada kebarangkalian kita terguna duit raya anak-anak kita. Itu saya jamin, tuan-tuan. Ramai ibu bapa dia dah tengok anak dia dapat, wow, anak aku dapat RM1,000, RM800. Katakanlah ditakdirkan, kata kita nak memulakan duit, kita terguna. Hukum ni, tuan-puan, menggunakan duit anak-anak itu, walaupun duit itu adalah duit raya anak kita sendiri, hukumnya adalah haram dan kita perlu membayar. Jadi bagi mengelakkan kita mengguna ataupun terguna duit anak kita, lebih bagus kita simpan di dalam gram-gram emas, tuan-puan. Tuan-puan, saya nak kongsikan tentang akaun emas Gap anak saya. Jumlah yang saya simpan untuk anak saya duit raya dah sekitar RM1,800, tuan-puan. Itu dalam 6 gram. Tetapi kalau saya jual hari ini, 6 gram itu anak saya akan dapat dalam RM2,500. Dalam tempoh tak sampai pun 12 bulan, itulah dia punya kenaikan harga. Kenaikan harga. So kalau saya keep, saya keep 6 gram itu untuk masa akan datang, harga emas itu akan terus melonjak, betul? So 6 gram itu akan menjadi RM6,000 dan seterusnya. Apabila untuk jangka masa panjang nanti, harga emas pasti akan naik. So dalam masa jangka masa pendek memang ada harga naik dan turun, tuan-puan. Tapi percayalah, tuan-puan, berdasarkan rekod kenaikan harga emas sepanjang 20 tahun ini, purata kenaikan emas adalah sebanyak 10% hingga 15% untuk 1 tahun. Dan bagi 2025 ini sahaja, harga emas dah naik sebanyak 13%. Jadi yang mana lebih bagus untuk jangka masa panjang? Adakah perempuan nak letak di dalam tabung haji ataupun letak di dalam ASB? Nasihat saya untuk jangka masa panjang, especially untuk anak-anak sebagai dana pendidikan anak-anak, lebih bagus tuan-puan simpan di dalam bentuk emas, kerana nilainya terjamin, dan kedua, kita sesekali tidak akan terguna duit raya anak kita yang mereka dapat. Itu sahaja perkongsian saya sepenuh Syawal ini dan semoga ianya bermanfaat. Sekiranya ibu bapa, kakak abang masih lagi belum mempunyai akaun emas Gap untuk anak-anak, boleh klik link di bio ataupun tinggalkan mesej di ruangan mesej. Saya akan menghubungi tuan-puan untuk pendaftaran adalah secara percuma. Itu sahaja. Assalamualaikum dan salam Syawal.